Assalamualaikum. 22 Jun 2025 kawan-kawan. Tengok baik macam hitam ni. Hitam ni kita beli dalam rumah. Petting bull. Hitam ni. Dah lama sangat-sangat dah. Maksudnya dah 39 tahun. Ini lebih kurang dalam 34. 35 lah. Ni lama juga. Ni pun lama juga ni. Ni anak lembu juga. Ibu dia mati. Ibu dah tua sangat dah. Menurut arwah yang saya tu, moyang saya tu yang bagi lembu tu, ibu lembu tu, dia bagi suruh jaga, lepas tu mati. Bagi tahu kat dia. Lepas tu ambil lah kat awak lah lembu tu, anak lembu tu bela elok-elok. Kalau hidup rezeki awak, dia khabar. Lepas tu dia sakit, dia kena serang. Habis lembu dia kena curi apa benda dengan kelompok apa benda penunggang-penunggang agama ni. Daripada baling ni, daripada usuk ni apa benda ni, sehari ni. Habis kena curi. Dapat diselamatkan yang ni je. Sebab yang ni terkenal apa benda gitu. Dan surat khabar. Jadi selamatlah dia dua ekor ni. Ada yang putih satu lagi tu mati dah. Bukan mati kenapa? Mati orang tembok, sakit hati. Dia dengan kumpulan apa benda. Yang arwah mak komando tu. Yang dia dengan apa benda? Dengan Abu sama, Pak Abu kan. Sewek punya. Dia nak kena curi pasal dia sembang. Pasal dia pandai nak tunjuk cara apa benda, cerita dia dekat tempat dia, kelompok dia tu. Cara dia beragama dia tu. Kaedah-kaedah dia tu. Dia kena curi. Semua barang kena curi lah. Termasuk kamera tu apa benda tu kan. Ni Pak Abu, yang kamera yang kau curi, yang kau rampas kata aku ni menipu apa benda cerita kau tu. Itu kamera kerajaan. Yang mana jabatan kerajaan yang tanya saya gitu ketika tu mana kamera tu ada dekat Abu Samoh. Okey. Saya beli kamera satu lagi nak ganti, kata kawan tu tak kena ganti, dia kena bayar 10% daripada harga kamera tu. Lebih kurang kalau 10% harga kamera tu RM583. Semua sekali saya dah bayar. RM538. Maksudnya kalau 10% tu 10%. Daripada tu RM5,000 lebih RM5,800. Lebih kurang tu lah harga dia. Minta Jabatan Polis tu buat siasatan kata Abu Samoh ni. Pasal ada dia khabar satu isu kata nak bercerai dekat pejabat kadi, Temeloh. Maran dekat Rompin, dekat Rauk, dekat Jerantut ni. Ada kaitan dengan insiden tu. Dia dengan perempuan tu. Tolong sikit. Dia masalah dia pakai agama baru dia yang JISB ni. Dengan Nasruddin ni apa benda gitu. InsyaAllah mudah-mudahan dapat menjawab persoalan selama ni. Okey? Kita jumpa lagi insyaAllah.